hari ni ada percubaan untuk tukar filter. Okay. Kalau ikut ni, dia dikira high flow punya air filter. High flow air filter. Jadi kita tengok berbeza dengan yang ori. Kalau tengok YouTube kat sini lah, tapi nak kena cari mana skru dia. Satu, buka dua ni je. Dah cabut. Ni, yang filter ni. So, kita kena tarik keluar. Alang dah kat sini, jom kita bersihkan lah. So ni yang ori dia macam dense sikit lah. Macam dense sikit, tapi dia sediakan filter sepatutnya. Dah kotor pun. Kita tengok apa beza dia. Boleh je. Kena push sikit lah. Dalam ni kalau tengok dia tu ada lah, dia punya macam slot tu. Cara senang dia, dia ada slot dia tau. Ni lah slot dia. Ha tu slot dia. So ni masuk. Dua belah. Okay dah. Tinggal skru je. Skru macam biasa. Tak ketat ingat pun. Cukup sekadar ketat je. Yang lama ni kita simpan dulu. Takut tak boleh jadi kan. Yang tak pakai dah lah. Test tu. Ada beza ke? Tak tahu. Ada beza sangat pun patutnya. Apa je boleh rasa beza kan. Maka tamat dah sudah upgrade kita pada hari ni. Okay, ciao.